Bismillah. Okey, saya nak ajak anda untuk merasai dan bayangkan bagaimana nanti Korea akan pergi ke surau Al-Yumni ni. Setiap langkahan mereka hasil infak daripada anda. Maksudnya besarnya pahala anda semua. Okey. Mungkin ada yang naik motor, jalan kaki, melalui jalan ini. Ni sekarang ni diorang nak buat pagar ni. Kos RM250,000 tu mudah-mudahan dapat melengkapi, dapat tutup ni pagar ni. Dia yang naik kereta, parking dekat sini, hasil sumbangan anda, pahala untuk anda. Mereka akan turun kereta, jalan untuk masuk ke sini. Nampak? Mereka akan masuk ke sini. Ni jemaah kita, JK kita yang tengah tunggu. Surau ni siap tahun ini nak digunakan. Jom masuk. Nampak? Bismillah. Allah SWT. Bayangkan sejuknya dalam surau ni nanti sebab aircon yang anda sumbangkan, selesanya kapet yang mereka akan duduk sujud kat sini, seronoknya dengar bacaan imam yang ketika membacakan ayat suci Al-Quran, semua hasil infak daripada anda. Jom kita menyumbang berbakti. Klik link yang kami sediakan dan manfaatkan QR code yang kami berikan untuk anda. Jom.